Bahasa Inggeris ni bahasa kafir. Allahu Akbar. Tapi ana mungkin atakalam Arabi. Bahasa Arab. Daripada kita belajar bahasa Inggeris ni bahasa kafir. Allahu Akbar. Baik kita belajar bahasa Arab, bahasa syurga. Okay, apa pendapat kat sini? Dia sebenarnya statement tu to me is quite loaded lah. Statement tu kan macam ada banyak angle lah statement tu. Satu, kenapa kita nak kena make it this or that? Like kenapa kita kena nak choose benda tu? Sebab sebenarnya kalau kita cakap pasal bahasa Arab lah, benda tu as a Muslim, it goes without saying you kena tahulah. Kalau kita baca Quran. Memang kena tahu. Bukanlah bermakna kalau belajar bahasa Arab tak boleh belajar English. Tak, ini dua topik yang berbeza. Okay, dua topik yang berbeza. So yes, you kena belajar bahasa Arab tak bermakna kena choose this or that. Like I mentioned just now kan. Bahasa Inggeris dia tetap penting sebab saya sendiri ada ramai students Arab sebenarnya. Saya tahu dalam dunia Arab diorang pun pentingkan bahasa Inggeris. Right? So that's why kalau contoh you pergi Kuwait, okay? Kuwait diorang ada British Council. Diorang ada British School. So sama juga macam kat negara-negara lain termasuk negara kita, siapa-siapa yang ada English tu diorang anggap macam asset lah sebenarnya. Kita kata, kenapa belajar bahasa Inggeris? Baik belajar bahasa Arab. Tak masalah sekarang ni orang Arab pun nak belajar bahasa Inggeris. Macam tu. Sebab orang selalu bila dia tengok saya, yelah saya ajar English kan. So diorang buat this assumption yang dia ni tak reti bahasa Arab kan. Dia ni membangga-banggakan bahasa orang bukan Islam lah. Dia cakap macam tu kan. Tapi ana mungkin atakalam Arabi. Boleh je. Yasmin ni bukan sekadar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi bahasa Arab pun dia fast. Boleh, soon to be Mandarin memang dah Mandarin faham. on the way. Boleh lah. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.